setiap orang percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Tetapi, bagaimana kalau selama ini semuanya hanyalah ilusi semata-mata? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Alisha binti Muhammad Husaidi dari SMK Datuk Haji Talib Karim. Kod sekolah ialah MEA 0072. Dalam ulasan ini, saya ingin membawa anda melihat kehidupan dari perspektif yang berbeza menerusi karya Bayang Sofia hasil penulisan Teme Abdullah. Naskah terbitan Iman Publication ini menjelaskan tentang seorang gadis yang hidupnya sentiasa dibayangi oleh sebuah organisasi yang merahsiakan identiti mereka. Mengisahkan tentang Sofia dan Denny, novel ini membawa anda semua menghayati 491 muka surat yang syarat dengan rahsia dan persoalan. Watak utama, Sofia, bukanlah seperti gadis biasa. Hidupnya dikawal oleh sebuah organisasi misteri. Sementara itu, Denny merupakan atlet tinju yang pernah menjadi sahabatnya sewaktu zaman persekolahan. Namun, satu peristiwa telah mengubah segalanya, menjadikan mereka membawa haluan masing-masing. Takdir memihak kepada Sofia ketika mereka bertemu kembali setelah sekian lamanya. Walau bagaimanapun, Denny sentiasa ada untuk mengambil berat dan cuba membantu. Dalam cerita ini, Denny digambarkan sebagai seorang atlet yang bergiat aktif mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Sungguh pun demikian, dia sanggup terbang balik ke Malaysia ketika Sofia memerlukan sokongannya, lebih-lebih lagi apabila organisasi yang tidak berperi kemanusiaan itu mengganggu sahabatnya, Sofia. Sikapnya yang prihatin menjadikan dia antara watak yang paling saya kagumi. Denny banyak tahu perihal Sofia dan selalu menjadi pendengar yang setia. Sebagai sahabat, mendengar dengan aktif sudah memadai. Pada pendapat saya, organisasi yang mengawal hidup Sofia merupakan watak yang paling kejam dalam buku ini. Mereka bertindak tanpa belas kasihan. Sofia diberikan dua pilihan: patuh atau terpaksa melihat orang sekeliling menjadi korban. Tetapi, siapakah yang sanggup melihat orang sekeliling menjadi mangsa atas kesalahannya sendiri? Adakah Sofia akan terus memilih untuk akur? Jika ya, sampai bila? Antara babak yang menarik perhatian saya, sewaktu Sofia diarahkan untuk melakukan sesuatu yang kejam. Organisasi tersebut telah mengatur segalanya agar Sofia tidak mempunyai pilihan selain akur. Situasi tersebut membuat pembaca akan berkerut dahi kerana perbuatan tersebut sangat tidak masuk akal. Sofia tersepit. Yang menariknya, misi kejam berjalan tidak seperti yang dirancang. Suatu takdir mengubah segalanya. Di sinilah kebenaran mula terbongkar, satu demi satu. Benar, bayangan Sofia tidak seperti Sofia bayangkan. Pernahkah anda dengar berkaitan halusinasi? Teme Abdullah menggarap kisah Bayang Sofia dengan banyak pengetahuan yang kita perlu dalami. Saya mendalami jiwa Sofia. Bagaimanakah kita perlu menerima kenyataan bahawa segala yang telah dilalui selama ini sekadar ciptaan, ilusi, rekaan minda sehingga hampir meragut nyawa sendiri? Apakah yang sedang berlaku? Kecelaruan demi kecelaruan dalam fikiran boleh menyebabkan Sofia menjadi kosong. Hakikatnya, Sofia mahu percaya dengan apa yang hendak dia percaya. Merujuk pada ilustrasi kulit muka hadapan naskah menarik ini, kombinasi warna dan gambar yang digunakan amat sesuai dengan tema dan plot yang ingin ditampilkan. Elemen misteri dan khayalan digabungkan dalam bentuk fizikal yang berjaya menarik perhatian saya untuk membacanya. Walaupun harganya agak mahal, iaitu RM34, namun berbaloi untuk dijadikan koleksi. Selain daripada penceritaan yang unik dan menarik, penulisnya juga banyak memberikan inspirasi kepada saya. Teme Abdullah bukan sahaja seorang penulis terkenal,
tetapi beliau juga merupakan arkitek di United Kingdom. Kejayaan beliau banyak memberikan inspirasi kepada saya untuk terus berusaha. Walaupun Temih Abdullah mempunyai tugasan hakiki yang perlu difokus, bakatnya dalam bidang penulisan tidak pernah menjadi penghalang. Itulah yang membuatkan saya berminat untuk terus membaca karyanya. Karyanya juga sering menjadi pilihan utama para pembaca, terutamanya golongan remaja. Bagi saya, pendekatan penulis berbakat ini mempengaruhi generasi muda capna dengan isu-isu sosial yang diketengahkan melalui medium ini. Yang menarik minat saya, penulis mengetengahkan isu kesihatan mental yang kian menjadi-jadi dalam realiti masyarakat moden kini. Pembaca akan aktif menghubung-kaitkan segala peristiwa yang berlaku kepada watak utama dan penamatan cerita membuktikan bahawa isu kesihatan mental bukanlah suatu rekaan minda semata-mata yang boleh kita abaikan. Rawatan perlu dijalani mengikut tempoh masa yang diperuntukkan oleh pakar kesihatan mental. Namun, sebaliknya yang Sofia lakukan, dia seolah-olah terperangkap dalam dunia rekaan tersebut. Tambahan lagi, trauma yang terjadi dalam kehidupan Sofia sejak kecil banyak menginterpretasikan wataknya yang tidak stabil emosi dan tingkah laku. Sedar atau tidak sedar, sememangnya ia akan menjadi masalah besar umpama tsunami yang tiba masanya bergelombang tidak mampu lagi ditanggung olehnya. Bagi Sofia, apa yang dia lihat dan dengar mustahil hanya sekadar bayangan. Jika semuanya hanya ilusi, mengapa ia terasa begitu nyata? Atau mungkin ada sesuatu yang masih belum dibongkar? Mungkinkah masih ada kebenaran yang belum dia temui? Jika Sofia sendiri belum mengetahui seluruh kebenaran, bagaimana pula dengan anda? Mungkin hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Baca dan hayatilah kisah Bayang Sofia. Sampai di sini sahaja ulasan saya. Sekian, terima kasih.